Senyum, 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 senyum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazif Qatni, wartawan cilik dari Gohilas Channel. Hari ini kami bawakan diktan khas bertajuk Senyum itu Sedekah. Amalan kecil maknanya besar. Ungkapan ini membawa maksud bahawa senyuman walaupun kecil dan mudah dilakukan mempunyai kesan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Senyum mampu menggembirakan hati orang lain, menenangkan jiwa yang gelisah dan menyebarkan kasih sayang tanpa memerlukan sebarang kata. Dalam Islam, senyum dianggap sebagai sedekah, pemberian yang tidak memerlukan harta namun ganjarannya amat besar di sisi Allah. Ukirlah senyuman, kita bukan sahaja menceriakan diri sendiri tetapi juga menyebarkan kebaikan kepada semua. Tahukah anda, hanya dengan senyuman kita boleh menceriakan hati orang lain dan menjadikan sekolah kita tempat yang penuh kasih sayang. Baiklah, bersama saya kini Firas Safrat, murid tahun 5 yang terkenal dengan senyumannya yang manis. Firas, kenapa kamu suka senyum? Sebab bila saya senyum, kawan-kawan pun akan senyum balik. Rasa gembira sangat bila semua orang ceria. Kadang-kadang, kalau ada kawan yang murung, saya cuma ucapkan hai. Terus dia pun ketawa. Bagus sekali Firas. Senyum kecil tapi kesannya besar boleh ubah hidup seseorang. Sekarang bersama saya adik Duha Khaira, murid tahun 1 yang dulu seorang yang pemalu tetapi sekarang nampak lebih ceria. Apa yang mengubah kamu? Dulu saya takut nak tegur orang, tapi cikgu kata senyum itu tanda mesra. Saya cuba senyum, sekarang saya ada ramai kawan. Kini saya bersama Cikgu Farah, guru kaunseling sekolah. Cikgu, boleh cikgu jelaskan kenapa senyum dianggap sedekah? Sudah tentu Goib, dalam Islam, senyum itu sedekah kerana ia memberi kebahagiaan kepada orang lain tanpa mengeluarkan duit. Senyum juga mencerminkan akhlak mulia dan juga kasih sayang antara sesama manusia. Di sekolah, senyuman boleh mengeratkan hubungan guru dan murid. Terima kasih cikgu. Nampaknya senyum memang kunci kepada suasana sekolah yang harmoni. Jadi kawan-kawan, marilah kita jadikan senyum sebagai amalan harian. Ingat, senyum itu percuma tapi nilainya tiada tandingan. Saya Wazif Qain, wartawan cilik Gohilas Channel, melaporkan untuk segmen Senyum itu Sedekah, amalan kecil maknanya besar. Senyum tanda hati bahagia.